Hello, Assalamualaikum, welcome back again. So hari ni kita nak review satu barang daripada Shopee. So first kita akan review adalah, alright, so benda yang pertama yang aku nak review adalah aku sampai kat Shopee. Kita tak akan macam geram gila dengan Shopee ni sebab dia punya barang tak pick up lagi daripada kedai. So ni ada TP-Link BE6500 Wi-Fi 7 mesh Wi-Fi 7 untuk PC yang nak letak Wi-Fi. So macam ni aku pakai Totolink. So yang ini dari Keypad 3 lah. So apa yang dia bagi lagi? Banyak lah bag. So dan isi Eureka Computer Technology. Aku tak dibayar, aku tengok harga dia. Okay, tak apa. So next kita dulu. So barang seterusnya Moment of Truth je. Apa yang ada? Dia setup wild. Tahun 2026 memang aku punya setup semua adalah wild. Kat PC rumah wild, kat OPT wild, dan aku punya Zorin setup pun wild. Yang paling best, dia ada pemegang. Tak sabar siap nak pasang. So ini adalah daripada Shopee. Kalau tengok barang dia, harga dia, barang dia murah. So, barang dia adalah ICE WAN ST01FADX. Ini portable computer case. So ni adalah cermin. So tak adalah portable sangat. Tengok dekat sini, ni adalah kaca, ada mesh. So jom kita set up PC ni dekat sana, geng. Jom set up. Okay, kalau tengok kat sini, dia punya building dia memang simple gila. Tapi aku tak tahu dia boleh support tak untuk 240 punya 240 punya lah. Kita tengok. Okay, so dah settle. Alhamdulillah. This one casing aku beli RM80 je. So kalau korang tengok di sini simple je. So ada nampak timpang kat situ. PC ni aku tak tahu aku salah pilih kipas, tapi kipas memang gila tu kipas tu. Then aku pakai ID cooling kipas 2 biji untuk sedutkan keluar. So memang puas hati. So aku ada dua. Ni ATX small form factor dengan this one. Ada dua dengan yang ini. Alhamdulillah settle. So itu saja, geng, untuk hari ni. Aku ada dua setup. So kawan-kawan berkenan nak dapatkan versi ini, baju aku mungkin akan nego. Okay, itu saja. Spek dia Ryzen 3 4500, GTX 1000 Ti, 16GB RAM, Steampunk 850,
ada SSD 256 Samsung Lumen. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum and bye.